Lo ni tu yang tak akan banyak tu nak pergi besok malam Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak bimbang lah. Tak. Saya tak penat. Oh. Tidur malam mengganggu lagi tak lah ni? Tu tidur malam tu tak ganggu. Tapi kalau masih tak baca, tak ambil sunnah Nabi baca 20 sapu, memang tak boleh. Dia kena baca 3 kul, sapu, suruh badan, kecuali itu memang perlu. InsyaAllah. Yang penting saya yakin dah ni ketenangan tu dah ada dah. Bila makan madu ni Allah Ta'ala akan campak ketenangan. Baca Quran senang, jadi rajin tu. Itu tak larat. Alhamdulillah, syukurnya. Lepas tu tak larat gaguh macam doa kat ustaz lah. Lepas tu ni gaguhnya ni kan dah tak penat. Boleh baca lah. Boleh sembahyang sunat banyak. Tu alhamdulillah. Cara rajin lah. Yalah. Tapi nak cerita dulu tak boleh buat lah. Boleh buat. Dulu tak larat. Dia cuci baca dia cuci hati. Kan duduk makan-makan benda hak Allah Ta'ala tak suka kan. Hak dia baca apa dalam ubat tu kan Allah Ta'ala tak suka banyak. Dia cuci, dia buat tenteram. Jadi Makcik ingat kita rasa nak boleh tak dia berdoa tak main dia lari juga walaupun kalau kita tak habis pun lari. Kalau tidak mana mungkin boleh rasa suka nak baca Quran. Betul. Rasa ringan gitu badan tu. Alhamdulillah, syukur. Tidak benar angkuh masuk pun tak nampak. Alah. Tak apa Ustaz, terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Tak mau ambil lagi sebab ubat tu ada lagi. Apa? Bagus. Dah madu pun tak ada. Nanti minggu depan insya-Allah. Minggu depan ada kot Ustaz. Insya-Allah.